bermakna jodoh kita sehingga di sini saja. Saya pergi untuk menguji apakah benar kita memang berjodoh. Kerana kata orang, jodoh tak ke mana. Kita lihat kesudahannya nanti. Wassalam, Najwa. Awak marah saya ke? Kalau tak, kenapa jadi macam ni? Dari hari tu asyik mudi je. Ya ke? Awak perasan lah ya? Ya, tak kisah langsung lah. Tengok tu. Nak peli-peli saya pula. Kenapa ni? Apa salah saya sampai jadi macam ni? Cuba beritahu saya. Awak nak tahu kenapa? Saya rasa awak masih lagi cintakan Hasan, kan? Apa cakap ni? Awak tak payah nak surut pasal awak lah. Saya nampak awak menangis kesedihan masa Hasan menikah itu. Awak tak nampak ke? Semua orang yang datang majlis tu, semua sedih. Takkan dia orang pun cintakan Hasan? Orang tu lain, awak tu lain. Awak pernah cintakan Hasan. Kita tak akan bahagia sampai bila-bila kalau dalam hati awak tu penuh dengan perasaan cemburu. Habis tu awak jelaskan kat saya kenapa awak sedih sangat masa Hasan menikah itu. Awak bayangkan awak patut jadi isteri dia, kan? Kalau macam ni, kita tak payah kahwin lah. Saya tak perlukan lelaki yang tak percayakan saya. Maafkanlah semua keterlanjuranku kepadamu. Tak bisa ku membuang semua yang kau cinta untuk diriku yang selalu mendungai berasa. Alamak, salah lah bang. Selamat kembali, selamat pengantin baru. Nah, hadiah special. Buatan sendiri ni. Seduh ajaib dari tangan Syamil. Ni apa yang sampai berbalut-balut dengan paper? Hai, Mazahan. Don't judge a book by its cover. Cuba tengok isi dalam dia. 3 malam Syamil tak tidur buat hadiah ni tau. Terima kasih. Dah, jom. Masuk. Biar Syamil angkat beg tu. Tak payahlah. Biar Syamil angkat. Buat amal. Okey, Haji. Jom. Boleh tak? Berat nak ni. Ingat tu. Dah. Buat. Kamu buat tentang apa? Solat merah. Isra? Dan merah. Assalamualaikum. Apa Mazahan? Sihat semua. Abang dah sihat? Sihat dah, makin sihat. Alhamdulillah. Lepas ni boleh kita main takraw lagi kan? Mana boleh Abang Azhar baru je kena bedah. Kenalah banyak rehat kan? Alah, kau banyak rehat. Nanti dah okey sikit, nanti kita buat semua tu. Semua. Dah. Semua duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah memberkati kamu dan mendengar doa kami. Terima kasih banyak-banyak untuk semua ni. Saya yang patut berterima kasih pada kamu, Azhan. Awak banyak mengajar saya tentang jodoh dan takdir. Tak nak belajar sekali ke? Samir, sediakan tempat doa anda.
Berani juga kau tu serang Rila. Kenapa? Dia tak habis fikir pasal kau je. Aku dia jadi macam pakar kaunseling dia dah. Kira tu. Kenapa kau cemburu ke? Yelah. Walaupun kau tak layan dia, kau tetap dah hati dia. Mesti aku cemburu. Ni. Aku nak bagi tahu kau pasal panggil apa? Fakta pasal perempuan yang kau perlu tahu. Apa dia? Bekas teman lelaki atau bekas kekasih memang sentiasa ada dekat fikiran perempuan. Tetapi orang yang diorang cintai akan berada dekat tempat yang paling istimewa dalam hati diorang. Kalau macam tu, diorang boleh bezakan ke mana dah hati diorang, mana dalam fikir diorang? Sebab itulah sekarang ni kau kena banyak bersabar. Betul. Kau ni sejak duduk pondok ni, cakap je macam nak pergi kuliah. Aku lagi satu benda aku nak pesan kau. Ada lagi? Aku kenal kau, Mas. Bukan baru semalam. Dah lama dah. Kau memang seorang yang terburu-buru bila buat keputusan. Tak fikir panjang. Inilah aku mengaku aku memang jenis macam tu. Apa azimat yang kau nak bagi aku ni? Bila hati kita miskin cinta dan rindu pada Allah, kita akan dijajah oleh cinta dan rindu pada yang lain. Terangkanlah, terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa. Bila masa telah tiada, kereta kencana datang tiba-tiba. Air mata dalam duka tak merubah ceritanya. Hanya hening dan berjuta tanya dalam resah, dalam pasrah. Terangkanlah, terangkanlah hati yang mengeluh saat hilang arah detik waktu. Oh, buat apa kat sini? Aisyah dah kemas semua barang abang. Abi ajak tinggal kat rumah sana. Oh. Habis tu cinta okey tak? Abang tiba-tiba ambil tempat tidur dah. Aisyah tunggu kat rumah Jika kamu tak percayakan ku, belakanglah dada dan kau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saat tiba nafas di ujung hala, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Assalamualaikum.
Apa dia, bang? Aisyah nak tak kalau abang ajak Aisyah balik dekat rumah abang kat KL? Mestilah nak. Betul. Tak apa ke tinggal pondok ni tinggalkan Abi sekejap. Bang, tempat seorang isteri di sisi suami dia. Jadi lepas ni, curug mana sekalipun abang pergi, Aisyah tetap akan ikut sampai ke syurga. Udah dari syurga bini abang Bukan apa sebab abang rasa abang tinggalkan mami yang Daddy lama sangat kat KL tu. Kita pergi kita bahagiakan mami dengan Daddy. Ya. Terima kasih. Abang nak makan ubat? Abang ingat abang nak skip lah. Sebab abang baru lepas dapat ubat lain. Ubat apa? Senyuman bini abang. Power tu. Hilang sakit sekejap. Abang Azhan kata seminggu sekali kami datang sinilah melawat Abi. Tak apa Aisyah. Keutamaan Aisyah sekarang pada suami selepas Allah dan Rasul. Abi tak apa ke tinggal seorang-seorang? Tak apa cinta. Kalau Abi rindukan cinta, nanti Abi pergi sana. Yeay, nanti Abi datang tau. Ya. Bi jaga diri elok Azhan, jagalah kesihatan kamu tu. Jaga anak Abi. InsyaAllah Abi. Saya akan jaga Aisyah macam saya jaga nyawa saya sendiri. Abi kalau ada apa-apa telefon saya. Kalau ada apa-apa kena dengan pondok, ada masalah apa-apa telefon saya. Ya, InsyaAllah. Amri, minta maaf tadi tak sempat nak cari. Aisyah, nanti kalau kamu berbual-bual dengan Najwa, bagi tahu dia saya dekat pondok ni je, tak ke mana-mana. Dah, kami gerak dulu. Mana Syamil? Selalunya kalau awak ada, dia ada.